Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 7, ditolak bumi Melaka. Hari ini kita nak selami satu kisah yang sangat dramatik dari sejarah Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Ini cerita pasal kemarahan, kesetiaan dan satu keputusan yang telah mengubah peta sejarah Melayu. Persoalan inilah yang jadi intipati cerita kita. Macam mana satu tindakan terburu-buru bukan je boleh tentukan nasib seorang putera raja, tapi juga masa depan dua buah negeri. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, pertama sekali, kita kena faham dulu keadaan zaman tu. Masa ni, Kesultanan Melaka tengah berada di puncak kuasa bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah. Ia sebuah empire yang kaya raya dan disegani satu rantau. Dan di tengah-tengah kemegahan ni, ada seorang putera mahkota. Namanya Raja Muhammad. Dia bukan calon-calon pewaris, dialah harapan besar kesultanan. Disayangi oleh ayahandanya, nampak gayanya masa depan dia dah terjamin untuk pimpin Melaka. Tapi, macam yang selalu kita dengar dalam cerita-cerita hebat, takdir ni ada rancangan dia sendiri. Satu peristiwa yang nampak kecil, yang berlaku masa tengah bersukan, bakal mencetuskan satu akibat yang tak siapa pun sangka. Semuanya mula dengan satu permainan sepak raga je, tapi berakhir dengan pertumpahan darah. Macam mana satu detik amarah yang tak dapat dikawal boleh musnahkan segalanya? Ceritanya macam ni, satu petang, Raja Muhammad tengah lalu dekat satu kawasan. Kat situ, anak kepada bendahara, Perdana Menteri Melaka yang bernama Tun Besar, tengah syok main sepak raga. Entah macam mana, bola yang disepak Tun Besar tu terkena destar Raja Muhammad sampai jatuh ke tanah. Nampak macam kemalangan kecil je kan? Tapi bagi seorang putera raja yang mungkin egonya tinggi sikit, itu satu penghinaan yang amat besar. Tanpa fikir panjang, Raja Muhammad terus bagi isyarat mata je pada pengikutnya. Isyarat tu dah cukup. Serta-merta pengikutnya berlari dan tikam Tun Besar sampai mati. Macam tu je. Satu nyawa hilang hanya sebab destar terjatuh. Okey, sekarang tumpuan kita beralih pada bapa mangsa, Bendahara Paduka Raja. Cuba bayangkan, anak kesayangan anda baru je dibunuh oleh pewaris takhta. Apa tindakan anda? Di sinilah adat dan kesetiaan diuji habis-habisan. Berita kematian Tun Besar ni tersebar macam api. Orang-orang bendahara semua mengamuk. Dengan senjata terhunus, mereka dah bersedia nak tuntut bela. Keadaan memang tegang gila. Sikit je lagi boleh cetuskan perang saudara dalam Melaka. Tapi di tengah-tengah kecekocahan tu, bendahara keluar dan lafazkan kata-kata keramat ni. Dia tenangkan orang-orangnya dengan mengingatkan mereka tentang satu prinsip yang paling asas dalam masyarakat Melayu waktu tu. Satu prinsip yang lagi penting dari dendam peribadi. Jadi apa benda derhaka ni? Dalam konteks adat Melayu lama, ia bukan setakat lawan pemerintah. Derhaka ni dianggap dosa paling besar, satu kesalahan yang boleh meruntuhkan seluruh susunan masyarakat. Kesetiaan pada sultan tu mutlak, sebab sultan tu umpama paksi yang pegang kestabilan negeri. Jadi menderhaka tu memang tak boleh sama sekali. Disebabkan inilah, bendahara buat satu pilihan yang luar biasa. Dia hentikan pertumpahan darah dengan tegaskan kesetiaan pada sultan. Tapi, dia letak satu syarat. Dia cakap akan anak raja seorang ini, janganlah kita pertuan. Maksudnya, dia dan seluruh keturunannya tak akan sekali-kali terima Raja Muhammad sebagai raja mereka. Satu penolakan yang sangat padu dan berani. Sekarang, bola ada di kaki Sultan Mansur Shah. Ini satu dilema yang sangat berat. Anak kesayangan dah buat jenayah besar, menteri paling setia pula dah tunjuk taat setia yang luar biasa. Tapi, pada masa yang sama, dia tolak pewaris tahta. Macam mana nak buat ni? Bila berita sampai ke telinga Sultan, baginda faham situasi ini sangat-sangat genting. Baginda sedar kesalahan besar anak kandanya dan pada masa yang sama, baginda nampak pengorbanan dan kesetiaan bendahara yang dah selamatkan Melaka dari perang saudara. Hukuman yang Sultan jatuhkan pada anaknya memang berat dan puitis. Ditolak muka bumi Melaka. Ini bukan setakat kena buang negeri. Ia satu pengisytiharan yang bermaksud tanah Melaka sendiri pun dah tak terima Raja Muhammad. Dia dah hilang hak untuk memerintah Melaka. Tapi jangan ingat cerita Raja Muhammad habis kat situ. Hukuman yang Sultan Mansur Shah bagi ni sebenarnya bukan satu pengakhiran, tapi satu permulaan yang baru. Daripada hukum bunuh anak sendiri, Sultan pilih satu jalan penyelesaian politik yang sangat bijak. Raja Muhammad dibuang ke Pahang, satu wilayah bawah naungan Melaka, dan dilantik jadi pemerintah kat sana. Tindakan ni serentak 3 dalam 1. Keadilan ditegakkan, hati bendahara dijaga dan keluarga diraja pun tak berpecah.
Dan ini bukan perbuangan biasa tau. Sultan Mansur Shah bekalkan Raja Muhammad dengan pakej lengkap untuk jadi raja. Dia bukan setakat dibuang tapi dihantar untuk bina satu kerajaan baru. Siap ada bendahara sendiri, pegawai istana, rombongan pengikut dan wilayah kekuasaan yang luas. Maka putera yang ditolak oleh bumi Melaka ini pun menjadi Sultan Muhammad Shah, pengasas Kesultanan Pahang. Dan dinasti yang dimulakan ini terus memerintah untuk berkurun-kurun lamanya. Satu legasi yang lahir dari satu kesilapan yang tragik. Jadi, apa jadi pada Melaka? Dengan krisis ni selesai secara baik, politik Melaka kembali stabil. Tindakan bijak bendahara dan sultan tu dah elakkan perang saudara. Jadi Melaka boleh terus fokus pada perdagangan dan jadi makin makmur, terkenal di seluruh dunia. Ini membawa kita balik kepada soalan asal. Adakah hukuman sultan tu satu keadilan yang sejati? Ataupun ia sebenarnya satu langkah politik yang genius? Dia hukum pesalah, dia raih kesetiaan menterinya dan dalam masa yang sama, dia luaskan lagi pengaruh Melaka dengan wujudkan kerajaan baru di Pahang. Mungkin? Jawapannya adalah kedua-duanya sekali. Apa pendapat anda?